أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini bertemu kita kembali dalam kelas kita, kelas Asas Tajwidul Quran, untuk kita bermudzakarah dan juga untuk kita tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang membaca Al-Quranul Karim. Dan sekaligus sebenarnya kelas kita ini selain daripada kita nak tambahkan ilmu, kita nak memperkemaskan lagi pengetahuan kita, kelas kita ini juga bertujuan antara yang asasnya, yang utamanya adalah macam mana kita nak senantiasa dekat diri kita dengan Al-Quranul Karim. Mana-mana ilmu dan kelas yang ada kait rapat dengan Al-Quranul Karim, maka ilmu itu min asyrafil ulum, semulia-mulia ilmu. Mana-mana kelas yang ada kait rapat dengan Al-Quranul Karim dikategorikan dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada kait rapat dengan Al-Quranul Karim, maka ilmu itu adalah ilmu asyrafil ulum, ilmu yang semulia-mulia ilmu, sebaik-baik ilmu yang kita belajar dan sebaik-baik masa yang kita habiskan untuk ilmu itu. Alhamdulillah wa syukurillah, penyertaan kita semakin masuk, semakin bertambah. Tandanya Alhamdulillah, banyak antara kita pentingkan kelas-kelas yang adanya ilmu Al-Quran. Sebab nak baca Al-Quran saja-saja, Alhamdulillah, walaupun satu huruf diberi ganjaran pahala sampai 10 ganjaran, tetapi 10 ganjaran yang kita dapat itu bergantung kepada kualiti, bergantung kepada kualiti dan juga sejauh mana pedulinya kita dengan Al-Quran itu. Dia biasalah, sama jugalah dalam urusan-urusan hal lain. Kalau kita buat dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat hasil yang begitu memuaskan. Tanpa saya sebutkan apa contohlah, apa sahaja, sama ada dunia ataupun ukhrawi, duniawi ataupun ukhrawi, urusan dunia ataupun urusan akhirat, kalau kita usaha dan kita lakukan dengan sepenuh hati, sebaik mungkin, maka hasilnya, natijahnya, ganjarannya, balasannya dah tentu sebaiknya akan dapat. Tetapi kalau kita buat separuh-separuh sahaja, dapat tak pahala? Dapat. Dapat tak hasil? Dapat. Tapi dapat jugalah separuh-separuh. Dan sekiranya kalau kita buat ala kadar je, buat-buat je, buat main-main ataupun buat tak bersungguh, buat sambil lewa je ataupun buat ikut orang buat kita buat, ramai-ramai buat kita pun join, jadi kita akan dapat hasil. Dapat tak? Dapat. Tapi sebanyak mana, sehebat mana, sebaik mana, dapatlah sekadar yang kita usahakan. Jadi Alhamdulillah, Al-Quranul Karim, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala janjikan satu huruf 10 ganjaran, tetapi 10 ganjaran bagi orang yang ada ilmu pengetahuan, ada tajwidnya, ada tadabburnya, ada tafsirnya, dan beramal dengan apa yang dia faham, beramal dengan apa dia baca, itu dah tentunya sebaik-baik ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Banding dengan orang yang separuh-separuh, baru nak belajar tajwid, baru nak faham sikit-sikit, pahala dapat tak? Confirm dapat, tapi dapatlah separuh-separuh. Yang dia belum tahu, yang dia belum kemas, dia tak dapat. Dan bandingkan pula dengan orang masih awal-awal lagi, baru nak kenal, baru nak kenal huruf Quran, baru nak menjinak-jinak dengan Al-Quran, baru diberi peluang untuk berkawan dengan Ahli Quran. Bila dia baca, pahala dapat tak? Confirm dapat. Tapi sekadar yang dia dapatlah, sekadar yang dia mampu, yang dia boleh.
Jadi kita tak nak duduk kekal dengan keadaan yang paling rendah itu, yang kita selalu usaha nak tambahkan lagi, nak tambahkan lagi, nak tambahkan lagi. Alhamdulillah, kelas kita insya-Allah menuju ke arah itu. Siapa yang masuk bersama kita, sama ada yang dah alim ulama, yang dah guru Quran, yang dah diberi gelaran ustaz, ustazah, insya-Allah kami juga tumpang, kami ramai-ramai tumpang jugalah ilmu pengetahuan yang sedia ada pada peserta-peserta yang dah hebat dalam bidang ini. Dan sesiapa yang masuk dalam keadaan boleh jalan dah, boleh cuma belum lancar lagi, insya-Allah kami cuba lancar bersama. Tapi bagi mereka yang belum lagi lancar, bersabarlah. InsyaAllah cuba walaupun kita kadang-kadang kita masuk gear sampai 3-4 dah. Laju dah, kita dah pergi lajak dah. Orang yang baru-baru ni macam tak sempat nak kejar. Bersabar, teruskan. Sebab tak bermaknanya kita tak faham terus kita tolak. Kita bersabar, insya-Allah natijah sabarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri sesuatu, insya-Allah. Dan bagi lebih-lebih lagi bagi mereka yang betul-betul baru nak kenal, saya ada beberapa nama di sini betul-betul baru nak kenal tajwid. Jadi kalau kita bersembang tentang makharijul huruf, sifatul huruf, lagi-lagi yang bila kita ada ahli-ahli yang sebut hukum-hukum yang pelik-pelik tu, dia seolah-olah dia tak pernah dengar, seolah-olah pertama kali dia dengar. Jadi mereka kumpulan itu ataupun golongan ini betul-betul perlu bersabar, ajarkan dan biasakan diri kita mendengar istilah-istilah tajwid, dan insya-Allah satu hari nanti kita akan menjadi macam mereka yang dah lancar. Okey, baik, alhamdulillah, itu sebagai mukadimah pada malam ini. Wajah-wajah yang baru balik daripada Kuantan, Kelantan dah muncul. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya sihat dan semuanya yang lain juga sihat, insya-Allah. Baik, untuk malam ini kita akan membaca bersama sambungan kita. Okey, sambungan kita surah Ali Imran, muka surat yang ke-70. Muka surat yang ke-70 boleh buka bersama. Bermula daripada ayat yang panjang ini, ayat 154 154, insya-Allah sampai 157 sahaja. Itu kita punya bacaan kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, jadi kita macam biasa kita mutekan dulu semua untuk kita baca bersama. Kita mutekan dulu, nanti kita boleh on lah. Okey, kita mulakan dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم
ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, selesai kita membaca muka surat yang ke-70. Surah Ali Imran bermula daripada ayat 154 sehingga 157. Baik, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni boleh kita mula unmute. Malam ni saya pilih tajuk, kita masih lagi bebas dalam memilih tajuk. Jadi tak ada cadangan daripada siapa-siapa. Jadi malam ni saya pilih tajuk, malam ni kita buat tajuk koktel. Kita buat tajuk campur semua hukum yang kita belajar. Saya tak dapat satu tajuk yang khusus, jadi saya ingat disebabkan bila saya baca tadi ayat ini sebelum kelas, saya nampak menariknya ayat ini. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, dengungnya sangat banyak. Jadi kalau tuan-tuan perasan tadi kalau kita baca bersama, kita dengung. Kalau nafas saya satu baris lebih sikit je. Sebab nafas pendek dan juga dengung tu banyak. Lagi-lagi kalau ada mat. Jadi memang itulah kita punya bajet kita. Bila kita baca Al-Quran dalam satu ayat, satu baris, dua baris, tiga baris, dia bergantung kepada kedudukan dan susunan ayat-ayat itu, kalimah-kalimah Quran itu. Kalau yang banyaknya hukum, banyaknya kita guna nafas, banyaknya guna tarik, maka kita tak boleh baca panjang. Tapi kadang-kadang ada juga hukum ayat yang kurang mat panjang, kurang mat dan kurang dengung-dengungnya, maka kita boleh baca lebih daripada satu dua baris. Itu bergantung kepada kedudukan ayat. Jadi ayat malam ni saya nampak macam banyak pula dengung-dengung dan juga hukum-hukum yang jarang-jarang kita jumpa. Maka saya pilih untuk kita keluarkan semua hukum yang ada dalam ayat-ayat ini. Baik,
sebagai permulaan seperti biasa. Boleh unmute sekarang ini. Saya serahkan dulu kepada malam ni kita pilih muslimah dulu. Selalu kita bagi muslimin kan. Malam ni lady first. Kita ambil muslimah dulu. Dua baris yang pertama. Boleh tengok kat skrin ataupun dekat Quran masing-masing. Muka surat yang 70 bagi yang baru masuk. Surah Ali Imran ayat 153. Dua baris pertama daripada thumma anzala alaikum sampai billahi ghair. Kita berhenti situ. Jadi sila keluarkan semua hukum-hukum yang ada. Tak kira hukum tu dah belajar, baru belajar ke, dah lama belajar ke, dah dah lupa belajar ke. Jadi kita nak kutip habis. Kita nak keluarkan semua hukum yang ada. Muslimin jadi hakim. Muslimat, giliran perlu muslimat keluarkan, muslimin jadi hakim. Jadi bila muslimin keluarkan nanti, muslimat pula jadi hakim. Tapi hakim tak boleh bercakap. Hakim kena mute. Hakim kena mute. Bila boleh bercakap? Bila muslimat, bila giliran pasukan tu dah orang kata dah tamat. Maksudnya mereka dah kata okey, dah habis. Jadi muslimin yang siapa yang duduk di barisan hakim ni, mereka pula bersuara sekiranya ada yang tertinggal. Boleh insyaAllah boleh faham kita punya game malam ni. Okey, maka dengan bismillah kita mulakan dua baris pertama, dipersilakan muslimat. Ustaz. Wajibaruna. Okey, bulatan pertama saya letak pada huruf mim yang bersabdu thumma wajibul gunnah. Anza, nun dengan zal, ikhfa hakiki. Okey, anza bulatan kedua, ikhfa hakiki, nun bertemu dengan zai, anza. Mana Kak Rafia ni? Senyap je. Mana lain Selalu lagi? dia. Yang lain-lain. Baca. Tak apa. Kak Wan tegur kemudian. Okey, teruskan dulu siapa yang dah bersedia. Ini kira kumpulan. Siapa? Kummin. Okey, ini idgham mithlain saghir. Masya-Allah. Okey. Mim ba' iklab. Mim ba'd. Muslimin perhati tengok. Lancar je ni. Mim ba'd iqlab. Ghammi wajibaruna. Okey, ghammi wajibul gunnah. Hingga tu dil Alif lam qamariyah. Dilgha ni alif lam qamariyah. Okey. Tannu ni apa? Wajib ni idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Kamil. Okey. Asli. Asli. Saya Ustaz. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Syama asli. Syama asli. Ifa. Ni apa ni? Ifa ni. Mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil. Betul ke mak jaiz munfasil? Ya. Mak jaiz munfasil. Okey, tak apa. Tammin. Okey, tammin ni apa? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Kamil. Okey. Minkum. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kumwa. Izhar syafawi. Kumwa izhar syafawi. Ifa. Ni ta'ifah sama tadi tu. Mad jaiz munfasil. Okey, ta'ifah sama dia yang tadi. Tungqa ni apa?
Ikhfa hakiki. Hakiki. Ikhfa haqiqi. Hmm. Qad qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Hmm. Amma. Amma wajib Wajib al-ghunna. al-ghunnah. Okey. Hum iza halqi. Iza safawi. Hum ahibal syabawi. Anfu ikhfa hakiki. Anfu ikhfa haqiqi. Okey. Hum ya izhar syafawi. Hum Eh, ya izhar syafawi. Betul. Zunnu Dhunnu. Apa dia? wajib al-ghunna. Wajib al-ghunnah. Nu ma'asli. Nu ma asli. Billah. Hmm. Lam lafzul jalalah baca nipis. Okey. Bila lam lafzul jalalah dibaca tipis. Okey. Ghair ma Wa- mat ghair matlin ma- Ustaz. Maklin. Okey, kena ingat hukum yang kita keluarkan ni bukan sekadar yang wasal, yang wakaf pun nak kena keluarkan juga. Maksudnya mana-mana perkataan yang boleh kita wakaf, dia kalau ada hukum kena sebut. Ada tak? Kalau tak ada, kita pergi kepada kumpulan berikutnya. Bagi hakim-hakim komen pula. Ya zunnun. Boleh lihat ma'adik Ya dhunnun kalau berhenti jadi disukun. Disukun. ma'arid sukun. Okey. Billah ma'adik disukun. Billah pun sama juga. Masya Allah. Okey, macam licin sapu Okey dah. Agak okey dah. Semua dah. Ifah. Dhaifah tu Ustaz. Taifah tak ada Ta- apa. Tak ada Tapi apa. Tak. tu ta marbutah jadi ha tu bukan hukum Itu bukan hukum. Itu cara baca. Okey. Nah, di cara baca daripada ta marbutah dibacakan dengan ha mati. Kalau kita wakaf. Okey. Okey, semua? Pas? Licin semua? Boleh serahkan? Ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, dipersilakan para barisan hakim kaum muslimin sekiranya ada yang tertinggal ataupun yang dah dijawab tetapi tak betul jawapan. Sekiranya ada lah. Ada tak betul Ustaz? Ifah tu mak wajib Ustaz. Satu kali. Satu kali. Siapa yang komen ni? Saya tunggu hakim komen. Dah tak boleh komen, tak boleh tarik balik lah. Hakim cepat silakan. Komen Cepat kita. hakim, ya Allah, hakim ni boleh dapat poin sini. Kita orang dah masuk lah. Itulah. Saya nampak dah hakim dah buka tapi tak cakap dia ni dia bagi perempuan muslimah jawab dulu. Salah. Semua dah tersenyum. Okey, sebenarnya saya nampak dah Janafi dah dia dah unmute. Cepat-cepat dia nak komen pasal Taifah ni. Dua perkataan Taifah ni, dua berulang ni. Muslimat sebut mat jaiz munfasil. Bila kita sebut mat jaiz munfasil di sini tak boleh. Sini mat wajib muttasil. Jadi ramai-ramai muslimat tak ada siapa yang tolak jawapan itu, terima je. Bila last baru nampak ada perasan. Ala kulli hal, alhamdulillah. Sebelum dipotong markah tu dapatlah diperbaiki balik. Okey, kira baik, kira selamatlah tu insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah. Kira 100 Ustaz. Okey, markah penuh lah. Untuk dua baris yang pertama ni muslimat dapat markah penuh insya-Allah. Bagi saya tak ada yang tertinggal, cuma ada confuse satu tadi. Confuse mak jaiz ataupun mak wajib. Okey, jadi sebagai kita ingat mak jaiz dengan mak wajib ni membezakan antara kedua-duanya hanya mak jaiz dalam dua perkataan, mak wajib dalam satu perkataan. Apa yang satu, apa yang dua tu? Iaitulah pertemuan antara huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu perkataan, maka mak wajiblah dia muttasil sebab bersambung
bersambung antara huruf mat dengan huruf hamzah. Mat jaiz munfasil pula. Mat jaiz munfasil, munfasil maknanya berpisah, bercerai, terasing, iaitulah pertemuan antara huruf mat dengan huruf hamzah dalam perasingnya kalimah, lain-lain perkataan. Itu yang dinamakan munfasil. Dan beza wajib dan jaiz dah lama kita faham, dah lama kita clear, iaitulah kenapa muttasil tu namanya wajib, kenapa munfasil tu namanya jaiz. Jawapannya saya rasa kita pun semua dah tahu. Okey. Kalau dah tahu, boleh kita ulang untuk memperingat dan juga memberitahu kepada yang baru-baru join kita. Kenapa muttasil tu yang dalam satu perkataan itu namanya mat wajib, kenapa munfasil yang dua perkataan tu namanya mat jaiz. Wajib maknanya wajib, jaiz maknanya jaiz lah. Wajib maknanya pasti, kena. Kalau jaiz maknanya harus. Kenapa dalam muttasil wajib, pasti, kena. Kenapa dalam munfasil, dalam dua perkataan itu harus sahaja, bukannya wajib. Bukannya kena. Harus. Kenapa harus pula? Ada main harus-harus pula. Mesti ada makna dia tu. Okay, siapa yang boleh bagi jawapan yang cukup, insya-Allah, yang jelas, silakan. Ini markah tambahan ni. Saya buat kira-kira malam ni. Dua Pairis yang pertama Muslimah penuh. Lepas tu Muslimin belum lagi. Nanti markah soalan cepu mas tu, kalau soalan tu terbuka, kita buat siapa yang jawab dia dapat markah ekstra. Okey, siapa boleh jawab, Muslimin ke Muslimat? Kedua-dua kumpulan tak boleh, tak jawab, tak nak markah tambahan. Dia kalau dia mat wajib dia tak boleh wakaf. Kalau mat jaiz dia boleh wakaf. Betul ke? Dia kalau macam ni, siapa jawab Haji Syarif Siapa yang jawab salah kita potong markah. Markah belum ada nak potong kat mana. Tak apa. Jawab je. Okey, kalau mat wajib tak boleh wakaf. Mat jaiz boleh wakaf. Maksudnya wakaf dekat, contohnya macam taifah, dekat tak boleh wakaf kan? Betul Haji Syarif? Siapa yang jawab tadi, Haji Syarif kan? Saya, Tuaimi. Haji Saimi, masya-Allah. Okey, maksudnya kalau taifah ni, maksudnya tak boleh wakaf tu dekat tu. Betul. Lepas tu kalau macam mak jaiz pula, yukhfuna fi anfusihim. Tengok bagi yang kedua ni, macam saya dah bagi jawapan pula. Yukhfuna fi ni maknanya pada perkataan yang pertama tu boleh wakaf. Okey, itu jawapan itu boleh masuk sekiranya apa beza antara wajib dan jaiz. Atau apa beza antara mufasil dan muttasil. Mungkinlah kita boleh masukkan jawapan tadi. Mak jaiz boleh kita pisahkan dua perkataan itu, bacaan asing-asing. Mak wajib pula tak boleh kita pisahkan sebab dia satu perkataan. Macam mana kita nak pecahkan? Itu boleh. Tetapi kenapa namanya wajib? Kenapa namanya jaiz? Kenapa yang ini wajib kena mat? Kenapa ini jaiz mat? Harus mat. Harus pula. Maknanya ada masa tak nak mat boleh ke? Ustaz, ada kiraat baca mat jaiz dua. Semua kiraat mat wajib baca 4-5. Jadi apa jawapan tadi? Itu sebagai penerangan sahaja. Maknanya kiraat-kiraat yang lain ada yang mat jaiz baca 2. Dan kiraat-kiraat yang lain mat wajib itu tak ada yang kurang daripada 4, 5, 6 kan. Itu sebagai penerangan lah. Tapi kenapa wajib, kenapa jaiz masih lagi tak terjawab. Mungkin dekat dah. Haji Hanafi dia ada tanda tu, tapi mungkin dia tanda tu. Kita bezakan antara wajib, mat wajib dengan mat jaiz. Bezakan kiraatnya. Kalau
antara mat jaiz dan mat wajib. Mat wajib kita baca 5, mat jaiz kita baca 4. Kalau kita nak bezakan antara antara yang mana yang didulukan, wajib lebih besar daripada jaiz. Maksudnya gitu macam lah. Maksudnya 5-4. Walaupun kita boleh baca 4-5. Faham? Okey, jadi jawapan abang ni boleh masuk dalam maratib, kedudukan dan peringkat-peringkat mat. Bila berkumpulnya dalam satu ayat mat wajib dengan mat jaiz, boleh tak kita baca mat jaiz lebih panjang daripada mat wajib? Ikut susunannya tak boleh, sebab mat wajib lebih kuat daripada mat jaiz. Tapi ini jawapan abang ni kepada soalan yang lain. Soalan saya belum lagi ada orang jawab. Soalan saya, kenapa mat muttasil tu wajib? Wajib kena mat. Kenapa mat munfasil tu jaiz je? Harus je pilih mat. Harus je matnya. Tak, saya cuba. Okey Hajah. InsyaAllah Okey, saya kalau macam untuk mat jaiz, dia boleh dibaca kalau diwakafkan. Ya, kalau mat jaiz tu diwakafkan, jadi dia macam ni saya cakap ni. Diwajibkan Dia 6 harakat. dia boleh jadi mat asli, dan kalau kita kalau dia wakaf, dia boleh jadi mat asli, dan kalau diwasalkan, hukum mat jaiz tu boleh kita apply, baca dengan 4 harakat. Jadi bab wajib dengan jaiz tu tang mana? Kenapa dinamakan muttasil tu wajib? Yang wajib tadi sebagaimana yang sahabat-sahabat lain sebut tadi, bermakna kita tak boleh pisahkan lah kalimah tersebut. Wajib baca bersamalah. Wajib baca bersamalah. Tapi kalau mat jaiz tu tadi, kan dia harus, kalau sekiranya kalimah itu diwakafkan, dia kan dia berpisah dengan 2 kalimah tu. Jadi kalau kita wakafkan satu kalimah tu, maka dia akan tidaklah menjadi mat jaiz munfasil. Tapi kalau kita sambung 2 kalimah tu, maka terjadilah hukum mat jaiz munfasil. Okey. Itu saya punya longkang. Okey, bagus juga. Dia maknanya dia pusing jauh juga. Dia pusing, dia kena, dia patah balik. Hampir nak kena pada jawapan. Dan saya rasa macam kupasan ini belum diperkenalkan dalam kitab ilmu tajwid. Tapi logik lah. Kalau kira logiknya, maknanya kalau berhenti. Contohnya pada baris yang pertama, yukhfuna fi. Kalau tengok, yukhfuna fi. Kita berhenti di sini, harus berhenti kan? Harus. Jadi bila kita berhenti, dia tak jadi mat jaiz munfasil lah. Dia jadi 2 harakat. Harus berhenti. Bila kita sambung, dia jadi mat jaiz munfasil. Masalahnya sekarang ini, dia bukan harus masalah berhenti ataupun wasal. Jadi masalah di sini, kita cari masalah. Masalahnya, kalau kata kita nak letakkan jawapan pada harus berhenti, bila kita berhenti, mat jaiz pun tak berlaku. Mat jaiz tak berlaku sebab tak ada pertemuan. Huruf kita menghalang pertemuan antara huruf mat dengan hamzah. Kita dah berhenti di situ dan tak berlakunya mat jaiz. Jadi kita belum boleh bincang berkenaan dengan mat jaiz tu ketika fi hal kita wakaf pada huruf mat. Contohnya yukhfuna fi. Memang harus boleh berhenti di sini, tapi mat jaiz berlaku tak berlaku di sini. Jadi tak kena cerita tu. Cerita tu tak boleh masuk dekat mat jaiz yang harus mat. Jadi kalau mat wajib, Ustaz, kita tak boleh kompromi lah, Ustaz. Mat wajib tak boleh kompromi. Jadi mat jaiz boleh kompromi. Kompromi macam mana tu? Macam tadi Maksudnya harakat tu kan 4 atau 5 harakat, dan wasal kita boleh baca sampai 6 harakat. Dan kita tak boleh kurangkan. Kita mesti ikut harakat yang ditentukan. Okey, tak boleh kompromi maknanya tak boleh kurangkan daripada berapa? Daripada 4 harakat. Ada maksudnya lah, macam kan mat wajib satu kalimah dibaca 4 atau 5 harakat, dan wasal boleh dibaca sampai 6 harakat. Wasal ke wakaf Haji? Wakaf Haji Samad. Kalau wakaf boleh baca 6 harakat. Wakaf. Wakaf. Jadi
Itu aja pendapat saya. Mungkin tak boleh kurangkan macam kita kurangkan daripada 4 harakat atau kurangkan daripada 5 harakat. Okey, jadi kalau yang boleh kompromi tu pada Mak Jaiz tu kompromi macam mana pula? Kalau Mak Jaiz kita boleh ada yang kata yang boleh baca 2 harakat. Yang Mak Jaiz kan. Siapa yang cakap tu? Encik Nafi? Itu bukan saya pernah dengar ada orang cakap boleh baca 2 harakat. Tapi kalau Dia orang tu siapa? Dia orang tu. dia kawan-kawan pasal dia dapat mengikuti juga. Dia kata pasal kita ikut apa ni Imam Syatibi apa tu Jadi kita selalu baca. Okey. Mana dia orang tu bukan Syatibiyah. Mazhab lain lah kira. Jadi kata ada pengajaran lain boleh baca 2 harakat. Okey, satu markah kepada kaum muslimin. Itulah jawapannya. Ulang semula Ustaz. Markah tambahan saya bagi kepada muslimin. Sebab Haji Hanafi sebenarnya dia dah jawab. Tapi cara dia menjawab itu tak terang. Dia kata ada qiraah lain yang boleh baca daripada 4 harakat kepada 2 harakat. Itu yang istilah harusnya. Jadi datangnya Haji Samad bantu menjelaskan. Dia kata kita mazhab Syatibi, ikut tariqah Syatibiyah. Untuk Mak Jaiz, bacaan hafz juga. Kita baca hafz daripada gurunya Asim. Kita ikut tariqah Syatibiyah yang di jalurannya Imam Syatibi yang sampaikan kepada kita. Dia menerima daripada hafz, yang mana hafz riwayat daripada gurunya Asim, hanya Mak Jaiz 4-5 harakat sahaja. Tak ada lebih dan tak ada kurang. Itu sahaja. Adapun tariqah yang lain, Mak Jaiz boleh kurang daripada 2 harakat. Hafz juga, Imam Hafz juga daripada gurunya Asim, tapi daripada tariqah Tayyibatun Nashr, daripada Tayyibah. Tariqah Tayyibah boleh tanda, nanti jawapan akan datang lah, boleh jawab ke orang. Tayyibah, ikut tariqah Tayyibah, Hafz belajar ataupun terima daripada gurunya Asim, iaitulah Mak Jaiz baca 2 harakat. Ini kita kalau nak kira ikut bacaan kita hafz. Kalau kita nak kira jawapan untuk semua qiraat, macam Haji Hanafi sebut tadi, qiraah-qiraah yang lain, Mak Jaiz boleh, ini istilahnya, Mak Jaiz harus dan boleh kurang dari 4 harakat. Sebab banyak lagi imam-imam lain, contohnya Imam Qalun, riwayat Qalun, Ibnu Kathir, Abu Amru, semuanya baca 2 harakat, 2 harakat. Mak Jaiz dibaca 2 harakat. Banyak lagi qiraah-qiraah yang lain dibaca 2 harakat. Adapun Mak Wajib tak pernah kurang dari 4 harakat. Semua qiraat 10 mutawatir sama ada 4, 5 ataupun 6 terus. Contohnya Imam Warsh ataupun Imam Hamzah terus akan baca 6 harakat. Tak ada 4, 5, 6 terus. Tekan habis. Jadi Mak wajib lebih daripada 4 harakat ke atas. Mak Jaiz harus kurang daripada 4 harakat pergi kepada 2 harakat. Itu penjawapannya. Itu sahaja jawapannya. Kalau ditanya kenapa Mak Muttasil dinamakan wajib, sebab dalam harakatnya wajib 4, 5 ataupun 6. Kenapa Mak Munfasil namanya Mak Jaiz? Sebabnya harus daripada 4, 5 tu kurang pergi kepada 2 harakat. Itu dalam qiraah yang lain. Kalau orang kata qiraah lain, kenapa kita peduli? Tidak. Hafz pun ada. Qiraah yang kita belajar pun ada juga 2 harakat. InsyaAllah akan datang bila kita belajar lebih lagi, kita diberi peluang untuk baca kadar 2 harakat. Mak Jaiz, kalau kita perhatikan imam-imam tarawih, imam-imam kita, ya ayyuhalladzina, dua je. Ya ayyuhalladzina. Kadang-kadang kita dengar ni, imam ni macam tak panjang pun, Mak Jaiz, sebab dia baca 2 harakat. Dia baca 2 harakat sebab sesuai dengan keadaan yang dia nak baca tarawih yang panjang tu. Jadi kalau kita sapu semuanya 4 harakat, 5 harakat, jadi masa panjang bacaan jadi tak boleh kita nak lama. Nanti kita lari daripada kita punya timing kita. Okey. Muslimat dah dapat penuh 2 line ni markahnya. Muslimin ada markah bonus 1. Okey, sekarang ni baris yang kedua, yang ketiga, yang keempat daripada Al-Haqq sampai yubduna lak. Okey. Muslimat boleh mute, muslimin unmute, muslimat jadi
Hakim pula. Perhatikan muslimin mana yang tertinggal, yang tak jawab, nanti boleh komen kemudian. Kalau dapat kesan satu kesalahan, boleh dapat markah ekstra. Okey, dipersilakan muslimin ambil bahagian, keluarkan semua hukum-hukum dalam dua baris ini, sama ada hukum dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Okey. Mana wakil muslimin ni? Saya cuba Ustaz, saya cuba. Okey, kapten kita tak ada kan malam ni? Tengah belayar ke pulau mana ni? Okey, Haji Samad teruskan. Yang lain-lain lagi. Yang permulaan ayat tu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah saya dah bulatkan. Okey. Dan hak itu qalqalah sughra pasal dia di pertengahan ayat. Okey, ni qalqalah sughra di pertengahan ayat. Hakim tanda je Hakim kalau ada salah tanda je. Dan zan tu okey. wajibul guna. Wajibul guna. Yang kawan-kawan jangan duduk diam pula. Al tu juga dalam Qamariyah. Qamariyah, okey. Okey, tak apa, teruskan. Ja tu mat asli. Ja mat asli, okey. Li tu mat asli tapi ditekankan. Okey, li ni mat asli ditekankan. Okey, saya ikut je. Saya tak ada apa. Saya tak rugi, tak untung pun. Siapa sebut saya bulat je. Saya siapa ambil. Okey, lagi apa lagi ada? Yang lain rasanya malam ni banyak hukum kita belajar malam ni. Lagi ada lagi tak? Yaku mak asli, lu mak asli. Yaku mak asli, lu mak asli. Okey. Saya rasa muslimat ramai tersenyum je. Hal lana apa? Hukum apa ni? Kalau matikan ma'arif sukun. Yaqulun, okey kejap. Yaqulun kalau matikan di sini ma'arif sukun, betul. Okey, hal lana ni hukum apa? Ada hukum tak ni hal lana ni? Idgham mutamatsilain. Okey, idgham mutamatsilain. Betul. Jarang-jarang je. Lagi. Minal nun ma'asli. Nun ma'asli, na ma'asli Minal alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, okey. Ada lagi? Okey, kena gotong royong, kena kerjasama. Wa ta'awunu, kena kerjasama. Amri apa lagi? Jangan kita kalah, Go. Mim ra ni apa ni? Ni mati cuma dengar ra. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Okey, tanda muslimat. Ikhfa syafawi. Okey, lagi. Nun bersim. Nun hakiki, nun hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, lagi. Tanwin. Min syain maklin. Syai' kalau wakaf di sini maklin. Okey, tentunya wakaf sebab ada tanda wakaf. Okey, tanwin. Tanwin jumpa qaf. Tanwin jumpa qaf ni apa? Ikhfa haqiqi. Okey, lagi. Inna wajibul guna. Wajibul gunnah inna. Okey, masya-Allah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah mana? Al-a ni Al-a, okey. Mim sukun jumpa ra. Apa dia ni? Ikhfa safawi. Ikhfa syafawi lagi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Yang tadi yang pun Ifa.
Mim jumpa ra. Okey, Haji Sharif, yang dapat selamat dapat ada orang betulkan. Amra di sini dua, Amri dengan Amra ni. Amra. Amri Terima Amra kasih, ni Tuan Izhar Azmi. Syafawi. Izhar Syafawi. Kalau tidak Muslimat dapat markah dah. Lagi. Ada lagi tak? Habis dah. Boleh dikira Rataba. Baca Rataba. Amra. Kullah mak wajib kan? Mana mak wajib? Mana? Kullah. Kullah mak wajib. Berapa harakat mak wajib? Dua. Mak wajib. Maksilah kasira. Kullahu maksilah kasira. Hu di sini maksilah kasira. Kasira. Maksilah kasira. Okey, jangan-jangan jumpa. Okey. Alif lam jalalah. Nama Allah. Jalalah. Okey, alif lam jalalah. Alif lam kita tak sebut, kita sebut lam saja. Lam Lam lafzul jalalah. Sebab alif lam tu tak masuk. Sebab lam yang kita nak bahaskan. Okey, lam lafzul jalalah di sini baca apa? Tipis ke tebal? Tipis. Tipis. Okey, lam baca tipis. Lagi. Yufu ma asli waw. Yufu ma asli waw. Tadi roh tu baca tebal tu. Bi anfusihim. Kalau wakaf yukhfun jadi apa? Ma'ari sukun. Ma'ari sukun. Okey. Yuh tebal Ustaz. Yuh. Yuh tebal, kha tebal. Okey. Kha kita tak masuk. Tak apa, boleh sebut je. Boleh sebut je. Lagi. Fi ma wajib. Mak jahil munfasil. Mujaiz. Nuju berfa. Okey. Okey lagi. Nun jumpa fa. Nun jumpa fa apa dia ni? Ifa. Hakiki. Ifa hakiki. Lagi. Mim jumpa mim. Mim jumpa mim. Kenapa mim jumpa mim? Izhar Syafawi. Mislain Saghir. Mimi. Mislain. La. Asli. Kejap. Haji Sharif. Mim jumpa mim jadi apa? Mim jumpa mim. Idram Safawi. Mislain Saghir. Idram mislain. Idram mislain Saghir. Kalau nak sebut idram Syafawi boleh. Idram Syafawi saja. Islam Safawi. Kalau nak sebut idram mimi pun boleh. Tapi jawapan yang penuh, jawapan yang sempurna idram Saghir. Itu dah campur semua tu. Sama ada idram Syafawi ataupun idram mimi ataupun idram mithlain saghir. 3 nama. Pilih yang mana satu. Pasal apa dia kasih semua supaya kaum muslimah tak payah nak itu lagi. Tapi jangan lebih-lebih nanti salah juga. Kita kasih banyak-banyak sikit lah. Jadi semua mana yang kena tembak je lah. Okey, tak apa. Okey, boleh cuba lagi. Ada lagi tak? Habis dah? Ma asli. Ma asli. Okey, sembang dulu jangan terlepas. La ma asli. Yuba. Qalqala. Sugra. Yuba qalqala sugra. Du. Ma asli. Lalak. Hamas. Sukun. Dun kalau mati ma'ad sukun. Lak. Lak. Habis. Okey, scan. Lak habis. Adakah kalau nak sebut je. Saya bulatkan je. Nak bulatkan? saya tak pakai apa-apa modal. Ink pun tak habis. Okey. Ada Hamas saja. Muslimin, cek balik. Cek balik sebelum serahkan ni kertas periksa tu, cek balik. Yang bunyinya syai'i guna tak? Apa dia Haji Sami? Yaquluna halla itu apa huruf kulit bukan makin. Idgham bila guna. Hallana. Okey, kejap. Hallana. Yang atas tu yaquluna hallana tu idgham bila guna. Idgham bila guna Haji Syarif, betul ke? Idgham bila guna kan kena ada nun mati. Nun mati tak ada. Kalau ni tak ada nun mati tu. Okey, di sini betul tak? Mudgham mutamathil tak betul? Okey, Haji Sami tadi sebut syai'in apa tadi? Syai' itu harfulin
Harfulin. Okey, Jadi dia sebut maklin sama dengan tadi muslimah pun ghairah pun dia cakap maklin. Tapi saya rasa bila saya cakap maklin kena tegur. Orang tegur itu harfulin. Okey, jadi Haji Suhaimi nak tarik balik ke di sini Syekh ni sini? Tarik balik ke? Itu terpulang pada yang lain-lain. Tak apa, kita bincang, Itu sabar. Ustaz, itu Lin Mahfuz Lin Mahmuz. Lin Mahmuz. Wah, ini pandai ni. Ini dah kelas tinggi. Lin Mahmuz. Lin Mahmuz Ustaz ni. Betul. Lin Mahmuz. Mahmuz tu apa Mahmuz? Mahmuz apa dia? Kita tak nak kasih poin pada orang lain tahu. Kita nak betul-betul. Mahmuz tu apa dia? Haji Syarif, Mahmuz tu apa? Mahmuz. Mahmuz ni saya dia macam mahfuz juga. Mahmuz. Lin dia maklin tapi dia kira macam Lin Mahmuz. Pasal apa? dia Mahmuz tu berhenti. apa? Mahmuz tu apa? Lin tu kita kenal dah. Mat tu kita kenal. Mahmuz tu apa? Mahmuz tu macam kita berhentikan dia. Bukan. Lembutkan dia. Kita baca cara lembut. Syai. Baca lembut Itu Lin. Lin tu betul. Baca lembut. Lembut tu pada Lin. Mat baca panjang. Lin baca lembut. Mahmuz tu yang Haji Syarif sebut tambah tu. Dia tambah tu dia kena tahulah makna. Jadi kita pun nak kena tahu makna. Mat tu panjang. Syai boleh panjang. Haji Suhaimi, ghair. Yang muslimah ni kalau berhenti boleh panjang. Ghair. Boleh. Syai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Jadi di sini mat lin. Bila mat panjang, boleh panjang 2, 4, 6. Lin kita baca dengan lembut. Syai, ghair. Walaupun panjang tapi tetap ada lembutnya, kelembutan ada di situ. Tapi Haji Syarif pandai pula malam ni sambut Mahmuz tu. Mahmuz. Saya dah lupa lah Ustaz pasal. Okey. Jadi tak dapat markah point lah, markah ekstra lah. Okey. Okey. Dia satu ilmu baru dan juga pengetahuan kepada ramai, insya-Allah. Perkataan Mahmuz banyak juga digunakan dalam hukum-hukum lain. Contohnya boleh kita istilahkan mak wajib akhirnya mahmuzah. Mak wajib yang diakhiri dengan huruf hamzah. Mahmuz ni akhirnya huruf hamzah. Jadi syai' di sini memang betul tepat sangat Haji Syarif. Kalau dia jawab memang besar dia boleh dapat. Tapi dia tak jawab. Maknanya di sini maklin diakhiri dengan hamzah. Itu mahmuz. Mahmuz tu ambil daripada hamzah. Mahmuz diakhiri dengan huruf hamzah. Diakhiri huruf hamzah Ustaz Okey, betul. Jadi tak dapat markah dah. Tapi perkataan tu barulah boleh masukkan dalam kita punya nota. Dan kepada Haji Suhaimi di sini boleh jadikan maklin sekiranya kita wakaf. Syaratnya kita wakaf. Sebab maklin dia ada 3 syarat. Yang pertamanya dia nak kena ada huruf lin. Iaitulah huruf ya dan waw yang berbaris mati. Syarat yang keduanya huruf sebelumnya berbaris atas. Huruf ra baris atas, huruf shin baris atas. Syarat yang ketiganya untuk jadi maklin, huruf yang selepas huruf maklin tu, huruf ya dan waw yang berbaris mati tu, syarat yang ketiga, huruf yang selepasnya itu berbaris mati disebabkan kita berhenti. Ghair, kalau kita berhenti, ghair, ra akan mati. Syai, hamzah ni akan mati. Disebabkan mati inilah dia menjadi sebab yang ketiga, syarat yang ketiga memenuhi syarat-syarat maklin. Jadi kalau kata sahabat-sahabat sebut kata salah di sini, hanya di sini sebutnya bacaan lin, ya betul kalau kita wasal. Kalau kita wasal ghairal haqqi, kita tak boleh sebut di sini maklin, bacaan lin. Contohnya min syai'in qul, kalau kita sambung syai' di sini tak boleh sebut maklin sebab kita tak berhenti dan hamzah tu tak mati. Bila kita matikan huruf selepas maklin baru dia jadi maklin. Okey. Dah boleh serah kertas peperiksaan, dah boleh serah jawapan semua muslimin. Kita serahkan kepada muslimat jadi hakim pula. Okey muslimat. Nanti Ustaz. Nanti. Okey nanti. Cek balik. Nanti ada tempat tu apa nama dia? Hiliyah tu yang kita berhenti itu ada hiliyah tu ta. Hiliyah.
Apa tu? Ilah. Iliyah. Jahiliyah. Kenapa? Ya. Yang ta tu kita matikan dekat situ, ada hukum kan? Tak ada. Kita sudah sebut tadi, itu bukan namanya hukum, itu cara membaca saja. Cara membaca. Ta dijadikan huruf ha. Itu Ah, saja. Tak apa, yang tu tak masuk tak apa. tak masuk kan? Okey. Okey, clear? Kejap. Okey dah, periksa check. Ustaz, yang cool tu saya rasa macam tak ada hukum. Mana? Ada, itu izhar mutlak. Kul izhar mutlak. Kul. Kul boleh. Lam mati ni. Lam mati pada kul ni izhar mutlak boleh. Dan bagi saya izhar mutlak selain daripada izhar mutlak pada ad-dunya, sunya, sinwan, bunyan, qinwan, kalau tak sebut pun tak apa sebab semua huruf baris mati semuanya izhar mutlak. Jadi macam lam mati pada kul, kalau tak ditanya tak perlu jawab pun tak apa. Tak potong markah pun. Ada lagi tak? Okey, Muslimin ni betul-betul ambil masa lah betul-betul lah. Tapi kita tengok ada tak selamat tak? Yang hak. Kenapa? Kalau kubra. Okey, haq kalau berhenti, kalau wakaf al-haq di sini qalqala kubra. Kubra ke? Akbar sebab dia ada sabdu. Sabdu ya. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, persilakan muslimat. Para barisan hakim. Okey, cari sekiranya ada saya nak tanda di sini. Muslimin ni untuk baris pertama ni dapat penuh tak? Muslimat ada banyak diperbetul dah. Sekarang tadi banyaknya salah nak jawab dah tadi. Banyak diperbetulkan. Maknanya ada. Nasib baik Ustaz dia terperasan tu. Kalau tidak, potong markah. Ada lagi tak? Maknanya tak adalah. Muslimat tak pun setuju. Sebab saya boleh buktikan sekiranya ada jawapan yang tak betul ataupun ada yang belum jawab. Sebab kita ada tanda merah-merah ni kan. Ada di depan kita. Belum dijawab. Mana? Tadi jawab. Mari dihukum lillah. Lillah. Muslimin, perhatikan. Ini lillah ni confirm kena berhenti ni. Sebab ada tili, tanda tili. Bila wakaf di sini, ada hukum di sini ni. Hukumnya apa? Ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun di sini. Ingat, setiap kali lafzul jalalah, lafaz Allah, kalau berhenti, dia boleh panjang sampai 6 harakat. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Panjang tu, boleh ma'arid sukun sampai 6 harakat. Qul innal amra kullahu lillah. 6 harakat, boleh panjang. Jadi di sini hukum jelas di sini. Sebab kita kena berhenti di sini sebab qili wakaf lebih utama. Kalau kita tak boleh teruskan. Tapi kalau teruskan boleh. Tapi bila teruskan kita kena sebut di situ ada ma'asli lillahi, setiap lafzul jalalah, setiap lafaz Allah ada ma'asli, tak nampak di situ. Habis itu ada kali Ustaz. Kali suruh berhenti apa? Yalah, bila berhenti kena sebut ma'arif sukun. Jadi masalah muslimin dua-dua tak sebut. Berhenti pun tak sebut, sambung pun tak sebut. Tolak Ustaz, tolak markah. Tolak markah. Haji Jarif mengaku je lah. Tak dapat 100 lah muslimat. Tapi kalau kita berhenti lillah. Kalau berhenti kena ma'arif sukun lah, kena sebut lah. Tadi tak sebut ma'arif sukun di sini. Okay, saya baru tanda. Bila semua balik dah potong markah lah, Haji. Potong. Okey. Potong lah. Okey, Haji. Ada satu lagi ni. Satu lagi ni. Tengok perkataan jahiliyah ni. Siapa suruh saya bulat ni? Ni tengok. Mana? Jahiliyah ni. Siapa? Saya bulatkan balik. Siapa suruh saya bulat di sini? Baik mengaku.
Dan Saya bila bulat di sini hukumnya apa tadi dia sebut? tadi saya cakap ditekankan sikit macam dua harakat, tapi ditekankan sikit. Ditekankan maknanya ada mat lah. Kalau dua harakat mat apa di sini? Dia ada orang sebut mak asli tadi. Asli disebutkan dua harakat. Potong lagi markah. Apa tu? Mana ada mat asli sini? Habis li mana ada mat asli? Mana huruf mat asli? Mana huruf mat? Oh, Ya itu tak bersabdu. Ya itu berbaris. Betul. Jadi dengan cara ni kita lebih lagi jelas. Yang salah kita diperbetulkan dengan bukti dan juga tunjuk betul-betul di depan terus. Jadi ada setengah-setengah confuse bila ada sabdu pada huruf ya ni, dia nampak macam ya tu mat asli ataupun kena tekan ataupun kena mat dua harakat. Jadi kalau mat dua harakat memang tak betul lah cara bacaan. Dhannal jahiliyati. Kena panjang gitu kan. Sedangkan di sini memang kena tekan saja. Jahiliyati yaku. Tak ada tempoh untuk dua harakat. Habis apa hukum ni Ustaz? Dia tak ada apa-apa hukum. Hanya huruf Cuma ya bacaan musyaddad. Bacaan ya musyaddadah. Ya itu ditekankan sahaja. Dia tak ada hukum secara khusus. Macam mat. Kalau sebut mat lagi lah. Kalau kita sebut kata li di sini kena baca dua harakat. Maknanya bila dua harakat, maknanya dia dah terlibat dalam kumpulan mat. Mat apa nak letak? Dia tak boleh masuk. Okey. Potong sikit lah. Potong sikit. Tapi jangan tak apa. Bila potong sikit, dia dah ada markah kosong, markah tambahan tadi. Boleh lah kita kata top up kat situ. Masih segi lah. Minus plus Ustaz. Okey. Macam itulah. Okey, alhamdulillah. Tengok kepada kita punya cara ni. Bila kita buat macam ni, insya-Allah bagi saya lah. Kalau kita buat sendiri pun, kita akan rasa kita menguasai ilmu tajwid. Kalau kita buat sendiri, kita menguasai ilmu tajwid, maknanya kita boleh kupas, kita boleh hurai kan. Sebab asas tajwid Al-Quran bersama kami di sini, kita bukan hanya nak tahu sebut hukum. Sebutnya ikhfa, izhar, idgham. Yang tu dah lama dah kita sebut. Kita dah pergi ke langkah berikutnya, langkah ke depan sedikit, iaitulah bila sebut izhar, kenapa izhar? Izhar apa? Kenapa berlakunya izhar? Kenapa tak ikhfa? Kenapa tak idgham? Banyak soalan yang selalu saya akan tanya kenapa, bila soalan-soalan tambahan tu lah dia akan menambahkan kita lebih jelas. Macam tadi lah. Saya rasa lebih 10 minit. Kenapa mak mutasil namanya wajib? Kenapa munfasil namanya jaiz? Kenapa? Selama ni kita sebut mak jaiz muttasil, mak jaiz munfasil, mak wajib muttasil, lama dah kita sebut. Tapi kenapa? Jadi bila kita selalu tanya, ilmu kita dapat, waktu baca pun kita akan lebih jelas cara bacaannya, insyaAllah. Okey, nampaknya kita dah sampai jam 10 dah. Kita ada lagi beberapa baris. Kita teruskan 2 baris lagi. Okey, kita ambil satu baris lah. Satu baris. Muslimat ambil baris yaquluna sampai qul law kuntum. Okey, satu baris je. Muslimat. Muslimin boleh mute, lepas tu jadi hakim. Yaku ku mak asli, lu mak asli. Lau harful lingkar mak asli. Kejap. Kita nak kena tambah ni kena lu mak asli. Ka mak asli. Lagi. Mak asli. Mak asli. Okey. Laju-laju ni bagus juga ni sebab banyak juga tertinggal ni. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Lagi. Amri Isa Syafawi. Okey. Safawi. Umma idgham ma'al ghunna. Okey. Ma asli. Ma asli. Okey, lancar masya-Allah. Na ma asli. Ma asli. Ha ma asli. Ha ma asli. Na ma asli. Na ma asli. Kullau.
Kulau idgham mislain. Sorry. Idgham. Idgham mislain saghir. Kuntum. Kuntum ikhfa. Ikhfa hakiki. Kuntum ikhfa haqiqi. Okey. Tak maaf. Maklin. Sampai situ je. Oh, sampai situ. Okey. Baik. Hai Ustaz, Maklin. Syai kalau berhenti maklin. Okey. Ada lagi tak? Habis. Yaqulun. Yaqulun. Alamak, nampak juga. Okey. Apa ni? Ma'rif disukun. Ma'rif sukun. Okey, habis. Ada lagi tak? Ada. Tak ada dah. So, dah serah kertas pemeriksaan kepada muslimin untuk menghakimi dan mengadili. Okey muslimin, silakan. Ada tak yang tertinggal ataupun jawapan yang tak tepat? Ini mim sukun jumpa ra ni? Mana mim sukun jumpa ra? Dah. Amri, Saya dah bulat. Dah bulat? Saya dah bulat. Dah bulat ni. Okey, muslimin pun tak jumpa semua betul? Muslimat dah tak boleh perbetulkan dah kalau ada lain. Muslimin je dia. Semua dah betul? Semua dah ni clear semua? Tak nampak? Okey semua. Yaqulun dah sudah saya. Yaqulun dah. Ini lam samsi ada. Dah ada. Syamsiah dah. Semua dah bulat. Kulu idam mutasal. Dari. Mutamasilin. Bermim. Mutamathilin tadi ada muslimah sebut sorry, lepas tu ada sebut mutamathilin. Jadi saya kira betul lah. Ada sebut mutamathilin. Qullau di sini lam bertemu dengan lam macam halana tadi. Idgham mutamathilin. Mutamathilin maknanya kedua-dua huruf sama. Lam mati bertemu dengan lam. Tak ada Tak jumpa? Semua okey. Boleh setuju? Okey, jadi mana? Apa pula Haji? Saya pasal saja. Okey, muslimin dan muslimat. Dengar di sini saya ada satu perkataan saya dapat markah ni yang okey, perkataan laukan. Tak nampak. Laukan. Kalau berhenti ma'arif disukun. Lambat tak nampak. Muslimat saja je buat salah di sini. Muslimin tak ambil sempat. Habis terlepas. Okey. Pusingan kedua muslimat dapat 9/10 lah. Okey, tertinggal 1. Okey. Muslimin ambil fi buyutikum sampai madaji'ihim. Okey, muslimat pula jadi juri. Silakan muslimin. Fi apa? Fi ma asli. Fi ma asli. Yu ma asli. Kum izhar. Izhar apa kum tu? Izhar syafawi. Kum la izhar syafawi. Zal lazi. Zal. Alif lam syamsiah. Okey. Zi ma asli. Kutiba alai. Harfulin. Okey, harfulin. Alai harfulin tak apa, boleh. Himul. Lam Qamariah. Okey. Lu ila ma'asli dha ma'asli ji'ihim. Habis. Okey, cek sebelum serahkan. Ra talhim, ra tebal. Okey, ra tebal. Ra tebal kita tak bulatkan sebab banyak ra yang kita lepas, ra tebal, ra tipis.
Boleh jawab saja. Lagi. Allazi, kalau mati kan ma'arif disukun. Nasib baik. Allazi, nasib baik ada penyelamat. Kalau tidak, pergi markah. Benda-benda macam ni kadang-kadang terlepas tau. Allazi Kutiba alaihimul qatlu. Alaida. Qatlu ila madaiihim. Okey, rasa macam boleh dah. Kita. Qat itu Hams kita tak masuk. Hams kita tak masuk. Tapi tak apa, boleh sebut je. Boleh jawab je. Hams boleh. Dah boleh serah. Dah boleh serah. Bolehlah kasih dia menang lah. Okey, Muslimat diserahkan. Ada peluang ni, ada chance ni untuk dapat markah ekstra ni. Okey, Muslimat, ada tak? Ataupun Muslimat pun sama dengan Muslimin, sokong jawapannya. Yes, sokong sama-sama. Ada terkurang terlebih, ada tak terjawab ataupun ada jawab salah. Sama-sama Muslimat? jadi juara malam ni. Tak ada Muslimat pun tak ada. Tak ada komen, no comment. Dia dah senyap tu. Kalau no comment, saya dapat lagi satu markah. Cuba tengok betul-betul. Perkataanku tiba di sini kosong je. Tak ada siapa nak wakaf di sini. Wakaf lah. Kutiba. Tiba. Kalau wakaf jadi Tiba. Qalqalah. Kubra. Alamak. Utiba. Nampak juga. Ada kosong je tadi situ tu. Boleh masuk je apa-apa. Okey, jadi macam tu lah Macam tu lah kita macam mana sekalipun kekurangan kita, kelebihan kita, dia tak bergantung kepada hebatnya seseorang itu. Dalam bacaan di sini, kita buat cara ni sebenarnya fokus kita sepenuhnya kepada beberapa kalimah dan satu baris, dua baris saja. Apatah lagi kalau kita baca, waktu kita nak baca, kita nak jaga nafas, kita nak jaga suara, kita nak jaga macam-macam. Itu di situ betul-betul cabaran. Jadi kita boleh tahu betul-betulnya kalaulah orang tu baca dengan baik dan sempurna, betapa mulianya Al-Quran bersamanya. Betapa tingginya dan juga usahanya untuk dia nak sempurnakan membaca Al-Quran. Sesiapa yang mahir membaca Al-Quran, dah tak ada sangat dah teguran, dah tak ada sangat dah kekurangan, kelemahan, maka sebenarnya dia dah beri masa yang banyak dan kesungguhan usaha yang begitu tinggi untuk dia baca dengan baik sebaik-baiknya. Kalau kita perasan malam ni, kita berkumpulan pun, ramai-ramai pun ada juga yang tertinggal. Walaupun diberi masa, diberi peluang untuk semak-semak, ada juga yang tak nampak. Jadi jangan kita komen kata ada orang tu memang dia banyak salah. Tidak. Kesalahan dia datang dalam keadaan kita tak menguasai sebenarnya. Bila kita menguasai, insya-Allah sedikit pun kita tak tertinggal. Itu pun kalaulah kata ada sedikit sangatlah. InsyaAllah. Okey, kita habiskan ayat ini. Sekarang ni kita buka untuk semua. Nanti last kali saya baca ni lah keputusan. Malam ni siapa menang. Okey, kita habiskan ayat ini. Muslimin muslimat, tafadhalu. Kita habiskan. Kita bulatkan semua. Apa lagi kita ada? Waliyabtaliyallah sampai sudur. Qalqalah. Qalqalah apa Ji? Sughra. Lagi. Ya Allah. Alif lam jalalah. Tak perlu sebut alif, sebut lam terus. Lam lafzul jalalah dibaca tebal. Tebal. Asli. Ma asli. Sudu asli. Kum wa izhar syafawi. Liyumah. Ma asli. Ma asli. Fi ma asli. Lu ma asli. Allah.
Kum. Kalau wasal kumwa izhar syafawi. Kum wa izhar syafawi. Lam zafrun lafzul Lam jalalah lafzul baca tebal. jalalah dibaca tebal. Ali Ma asli. Ma asli. Mumbiza iklab. Mumbi iqlab. La ma asli. Za ma asli. Sudur ma'arid disukun. Alif lam syamsiyah dan ma'aril sukun. Okey, habis dah. Cek semua. Muslimin muslimat cek semua. Balik. Kalau berhenti ma'ari di sukun. Kalau teruskan jadi ma'asli waw. Aduh, Okey. Okey, kita tak boleh teruskan sebab malam ni berhenti situ je. Ma'asli tak boleh jadi, ma'aril sukun je, Haji. Habis ni Ustaz fi Wallahu sudur. alim tu ma'arif disukul kalau kita wakaf. Alim kalau berhenti, betul. Alim kalau berhenti jadi ma'arif sukun. Lagi? Ada lagi tak? Habis dah? Kalau kali wakaf pun jadi ma'arif sukun, Ustaz. Allah ni kalau wakaf ma'arif sukun juga. Okey. Ada lagi tak? Habis dah. Ustaz, kalau kita berhenti boleh fi sudur boleh. Fi sudur. Ni tak boleh sebab kum ni satu perkataan, sudurikum satu perkataan, tak boleh pecah-pecahkan. Tak boleh pecahkan. Bawah sekali, wallah sekali lagi tu. Wallah sekali lagi kalau berhenti jadinya ma'arif sukun juga. Habis dah. Habis dah. Ada lagi. Okay. Ada lagi. Alamak. Innal ladzi mahis. His tu jadi apa? Itu kita kalau wakaf lah. Jadi apa? Mahis. Jadi kalau mahis ni jadi apa ni? Kalau wakaf? Syukur. Tak list itu. Mana ada mahis. Tarik balik. Tak ada sini. Dia boleh wakaf tapi dia tak boleh jadi hukum. Wali mahis saja, sad saja. Nak jadi ma'arif sukun tak boleh. Dah habis. Markah saya tengah kutip markah juga. Saya dah dapat 2 markah ni. Nampaknya saya menang. Ya wali ya batali Allah tu aku mati tu. Jumpa. Dah. Wali batali Allah dah banyak bulat dah tu. Penuh. Ni bizat. Alamak, ingat tak nampak. Bidat kalau berhenti jadi ma'arif sukun juga. Alamak, nampaklah. Okey, habis tak? Okey, tengok betul-betul habis tak? Okey, saya tanya wakil muslimin dah boleh serah? Muslimin dah boleh serah Okey, tak ada jawapan. Nampaknya dah boleh serah lah. Muslimat, wakil muslimat macam mana? Boleh serah? Tak ada ustaz rasanya. Tak ada. Bikum tak boleh kulut. Dah kita dah bulat kulu dan ma'asli kum wa tu izhar syafawi. Okey, kalau dua-dua dah serah, maknanya saya berpeluang untuk dapat 1 markah lagi. Bikum. Tak ada, bukan situ. Wali batali Allah. Markahnya dah. Dia Allah ni dah di sini ni. Wakaf jadi ma'arif sukun ni dah. Jadi saya tanya banyak kali dah. Saya buka peluang lagi lah. Li kalau nak wakaf di Haji Hanafi, diamlah Haji Hanafi. Habis masa dah serahkan. Haji Hanafi wallahu taala. Okey, betul. Haji Hanafi dapat. Mana? Nanti. Ini markah saya ni. Wali Batali. Yang mana Ustaz? Yang mana? Wali Batali. Kalau berhenti. Batali Allah. Wali Batali. Kalau berhenti di sini jadi ma'asli. Hampir saya nak menang. Alamak, Janapi pula. Alamak, Janapi pula nampak. Waliyah Talia.
Ali. Orang yang bertali kalau berhenti Kalau wakaf berhenti. di situ dia jadi mak asli. So kita Jadi champion lah Ustaz. okey. Keputusannya saya tengok di sini muslimat pusingan pertama penuh markah, pusingan kedua potong markah, muslimin pusingan pertama potong markah tapi dia ada markah ekstra, pusingan kedua potong markah. Jadi yang tak kena potong markah saya. Saya dapat 2 markah ekstra. Yang menanya saya malam ni. Tak ada. Alhamdulillah. Saya sebenarnya buat cara ni memang nakkan kepada kita semuanya boleh mencari pahala dan juga mencari ilmu dan mencari markah dalam kita buat game begini dan semuanya kena buat kerja, kena perhati satu persatu. Jadi sampai ada tertinggal, ada tersalah, ada terkeliru dengan cara ni insya-Allah. Jadi untuk kita semua selain daripada contoh ini, kita sebenarnya boleh buat sendiri pun. Boleh buat latihan sendiri dan bila kita buat ada bulatan-bulatan dan kita boleh tulis setiap bulatan ini kita buat di tepi-tepi buku kita ataupun Al-Quran kita yang kita boleh buat padam semula dengan pensel ke apa. Nanti kita boleh cek dengan ustaz-ustaz ataupun siapa-siapa yang lebih arif. Dengan latihan ini insya-Allah tajwid kita lebih cekap. Ini lebih kepada kita nak cekap teori. Adapun nak cakap dari segi bacaan tatbiq perlu kepada musyafahah lah, maknanya kita kena berguru dalam kita membaca dengan secara khatam ataupun semak satu persatu. Baiklah, terima kasih kepada semua untuk malam ni, masya-Allah sampai habis hukum kita keluarkan dalam ayat yang panjang 154 surah Ali Imran. Dan jazakumullah khairul jazak untuk malam ni. Sebelum kita rehat, marilah sama-sama kita membacakan doa. Di sini saya ada satu permintaan. Nama cucunya Auni Darwisha binti Muhammad Ash'ari yang akan melahirkan anak pertamanya. Iaitulah cucu. Ini cucu, maknanya cicit lah. Cicit. Masya Allah, antara kita akan dapat cicit pertama. Jadi itulah Haji Syarif, Masya Allah. Masya Allah, malam ni patutlah dia pakai semaknya malam ni. Okey, bakal menerima cicit dia, Masya Allah. Semoga kalau cucu tu Haji Syarif atuk, kalau cicit tu moyang semoga moyangnya insya Allah terus sehat, tak bergoyang moyang. Dan juga insya-Allah dilahirkan dengan selamat ibunya dan juga dikurniakan zurriyah iaitu cahaya mata yang salihin insya-Allah dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua. Mari sama-sama kita baca Fatihah dan doakan untuk sesiapa yang sedang sakit dan juga doakan untuk saya berangkat esok ke Singapura dan hari Jumaat saya berangkat umrah. Mudah-mudahan insya-Allah grup saya dan juga jemaah bersama saya diberikan kesihatan juga dan keselamatan dan dapat beribadah dengan sempurnanya insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بلغ حاجاتنا ومرادنا وأنت راض عنا اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم Terima kasih Ustaz. terima kasih semua insyaAllah Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa esok insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selamat sampai ke Changi Airport. Amin insyaAllah. Macam mana? Besok masih ada lah besok.
Ada. Esok ada insyaAllah. Esok Kafi ada. Cuma kelas Tahsin tengok keadaan. InsyaAllah nanti saya maklumkan. Kafi ada esok insyaAllah.